Seterusnya, untuk poin yang kedua adalah kita nak dari segi kewangan ni kita nak tahu untuk pekerja kita. Sekarang ni kamu akan ada pekerja. So bila kamu ada pekerja, bagaimana kamu nak menguruskan sistem penggajian mereka ni? Pada kebanyakan masa ramai yang kurang cenderung untuk membayar EPF, untuk membayar SOCSO dan sebagainya. Tetapi ini semua ni kamu boleh buat pemotongan dengan pekerja kamu tu sendiri. Memang EPF ada caruman untuk majikan, ada caruman untuk pekerja. Tetapi SOCSO itu kamu boleh buat caruman daripada pekerja itu sendiri. So bila ada caruman-caruman yang sedemikian, dianya secara tidak langsung bila kita buat perniagaan ini, kita adalah peniaga kecil, kamu adalah peniaga kecil. Dan sedikit sebanyak kamu dapat membantu pekerja kamu itu sendiri. Saya bagi contoh mungkin pekerja kamu ni ada caruman SOCSO. Dan dalam perjalanan pergi ke kerja atau perjalanan balik daripada kerja, kita punya pekerja ni terlibat dalam satu kemalangan. Dan bila terlibat dalam satu kemalangan, dia masih boleh mendapat satu bentuk pampasan. Begitu juga dengan EPF. Mungkin caruman itu sedikit, mungkin gaji tak banyaklah sebab kamu peniaga kecil, pekerja kamu pun semestinya gaji tak tinggi. Tetapi bila gaji tak tinggi sekalipun, ada caruman. Sekiranya pencarum itu meninggal dunia, ada faedah. Dan untuk tempoh waktu yang lama, kalau ada caruman itu berkekalan, benda itu boleh menjamin masa hadapan keluarga pencarum tersebut. So ini adalah sedikit sebanyak yang kamu boleh pertimbangkan untuk membolehkan kamu membayar caruman EPF dan juga SOCSO. Tetapi pada masa yang sama, mungkin kamu tidak ada seorang pekerja yang tetap, kamu ada pekerja part time. Mungkin pekerja part time ini mungkin datang sekali-sekali, setiap kali dia datang ni kamu bayar dia RM100, RM200 dan sebagainya. Tetapi bila kamu berbuat sedemikian, kamu dibenarkan dari segi undang-undang, kamu boleh mengambil pekerja part time dan sebagainya. Tetapi urusan penggajian ini haruslah teratur, di mana setiap kali kamu membuat pembayaran, kamu kena simpan resit, kamu kena simpan bukti dokumentasi untuk kamu menunjukkan berapa duit yang keluar dan berapa duit yang masuk. So bila kamu ada urusan penggajian ini, kamu bayar kepada pekerja kamu, sebolehnya kamu minta pekerja kamu ni tanda tangan untuk mengesahkan duit ini telah diambil daripada kamu. Kamu memberikan slip untuk rekod bagi pihak pekerja kamu dan pihak kamu supaya urusan ini teratur. Dan bila kita buat kira-kira pada hujung tahun itu, semuanya akan lebih senang dan accountant pun tak akan bising lah bila kamu cuba kata, oh ada perbelanjaan ini tapi tak direkodkan. Ini kita kena ambil maklum.